Ada dua golongan yang tidak boleh ambil PPU. Sini saya nak berkongsi siapa yang perlu ambil PPU dulu. Ada 7 golongan yang sangat memerlukan PPU. Pertama, orang yang mempunyai bacaan kolesterol yang tinggi. Kedua, orang yang mempunyai berat badan berlebihan. Ketiga, orang yang mempunyai bacaan darah yang kurang stabil. Keempat, orang yang merokok sangat memerlukan PPU. Biasanya saluran darah dia sudah keras dan tidak lagi fleksibel. Jadi, nitric oxide yang terhasil dalam L-arginine yang ada dalam PPU akan membantu mengembalikan balik keanjalan dan juga kerantulan saluran darah. Kelima, orang yang suka makan fast food atau jajan. Keenam, orang yang mengamalkan gaya hidup yang tidak sehat. Ketujuh, orang yang sudah berumur dan selalu letih, selalu penat. Jadi, 7 golongan ini sangat memerlukan PPU. Tetapi, ada 2 golongan yang sama sekali tidak boleh ambil PPU. Pertama, wanita yang mengandung. Kedua, kanak-kanak di bawah umur 18 tahun. Jadi, sesiapa yang berminat dan nak tahu lebih detail berkenaan PPU, boleh sila follow saya CY. Dan dalam video mana-mana tempat, boleh nampak nombor hubungi saya. Nama saya CY. Bye-bye.